Ni dia ni tebu telur. Yang mana orang nak tanya macam mana cara makan lagu ni lah. Jom kita tengok sampai habis video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni tebu telur yang mana kita tuai pagi tadi no. Oleh kerana ramai yang bertanya macam mana kita nak olah dalam makanan kita. InsyaAllah kali ni kita akan tunjuk demo macam mana kita nak sajikan dia jadi hidangan masak lemak putih. Tebu telur yang kita tuai, nampak tak? Dia ada kulit lagi. Ni kita kena kupas dia dulu lah. Nampak tak? Kupas. Lagu tu. Yang mana kita nak pakai dalam dia ni. Isi dia kita potong anggaran dalam 2 inci lah. Dalam 2 inci saya dah lagu ni. Bahan dia ni. Ni. Yang tajuk utama dia adalah tebu telur ni sendirilah. Nampak tak? Ni. Lepas tu cabai sikit. Lepas tu udang sikit. Ada yang pakai udang kering. Tapi dah kita ada udang hidup. Kita pakai udang hidup lah. Nah. Kemudian santan lah. Nah. Pakai santan apa pun boleh. InsyaAllah. Ni kalau kata ada carrot sikit boleh. No? Nak bagi dia jadi meriah lagi hidangan kita tu. Ni. Buah carrot sikit. No? Tak lupa juga siapa berminat dengan bunga kita ni. Nampak dia? Ni kantan putih. Stok ada lagi. No? Ni memang bunga original lah ni. Bukan plastik ni. Ni kantan merah delima. Nampak tak? Lawa. Tu. Tengok. Memang lawa lah. Ni pun memang original semua lah ni. Semua ada. Stok ada. Siapa berminat. Boleh info-info lah. Okey, jadi kita sambung balik tentang hidangan kita ni. Ni kaedah kita nak masak cara paling mudah lah. Masak lemak lah. Ni apa yang perlu. Bekas wadah dia ni. Ngayak sikit dalam dia. Tengok. Nampak ayak banyak lah. Nampak? Lepas tu bahan-bahan tadi kita lepas dia masuk lah semua. Lepas tu potongan tebu telur tadi tu nampak tak? Okey, cabai, lepas tu udang. Lepas semua. Lepas tu kita tak atas api. Dia dah mendidih dah nampak. Mendidih dah, kita pun tuang santan. Tuang lah. Bismillah. Okey, bila masuk kali kedua dia mendidih, baru kita bubuh garam sikit noh. Lepas tu kita kena kacau dia noh. Lepas tu kita tutup api. Dah siap dah masakan kita noh. Jom kita try tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, sedap ni. Bau dia santan kuat masak lemak dia ni. So, nampak tak? Ni tebu telur tu lah. Kita telah rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang sedap. Subhanallah. Memang sedap rasa dia. Macam telur ikan pun ada rasa dia. Ada orang komen juga. Dia kata, bakar tebu telur ni. Bakar untuk hidangan lagi sedap. Makan cicah budu dulu tu. InsyaAllah kita boleh try pula lepas ni. Siapa berminat dengan benih tebu telur ni, satu keratan kita jual RM2 untuk satu keratan. Jadi siapa berminat boleh info-info. Kita akan bagi nombor lah. Ni untuk bunga kantan ni pula. Yang mana merah delima pun kita ada stok lagi. Putih pun kita ada stok lagi lah. Siapa minat info-info Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi chef kita ni.